Dah setahun dah pasang, alhamdulillah. Mak dia Dayang dah berhenti mengamalkan ubat apa mak dia, ubat darah tinggi. Berapa tahun dah makan ubat darah tinggi mak dia? Lama, dekat 20 tahun. Dekat 20 tahun. Allahu akbar. Dah kira masa umur 50. Ya Allah, sekarang dah 74. Tapi minum berapa banyak gelas mak dia? Waktu nak minum. Oh, tak kira, minum je. Minum aja. Sebelum ni lah mak dia, kalau stop ubat darah tinggi tu, biasa mak dia rasa apa? Dia sakit kepala. Kalau kita nak tunduk sikit tak boleh nak sembang. Oh, kalau nak tunduk mak terasa macam nak tersembang. Amalkan Vitaspring mak dia sekarang ni, stop ubat ni tak rasa apa dah walaupun stop ubat. Dia semangat nak bekerja. Setahun dah sejak minum Vitaspring. Vitaspring. Alhamdulillah.